Perang ni bukan soal siapa menang. Soalan sebenar, Amerika boleh tak keluar dari perang ni? Jawapan dia scary sikit. Kalau kita tengok betul-betul, Amerika macam terperangkap. Nak teruskan perang mahal gila. Nak berhenti lagi bahaya. Bila perang dah start, dia ada momentum sendiri. Macam Ukraine, semua tahu dia boleh stop awal. Tapi dah 4 tahun masih jalan. Kenapa? Sebab nak berhenti, kena mengalah. Dan negara besar susah nak telan ego. Okey, bayangkan Amerika nak stop perang. Iran boleh je setuju, tapi dengan syarat bayar pampasan besar dan keluar terus dari Middle East. Nampak macam okey, tapi actually ini perangkap. Kalau Amerika keluar, chain reaction akan jadi. Pertama, negara minyak Arab akan ikut Iran. Kedua, sistem petrodolar boleh runtuh. Ketiga, negara lain boleh stop bergantung pada US. Keempat, US boleh hilang power global. Simple je, ekonomi US boleh goyah teruk. Kalau Amerika escalate, contoh, ambil kawasan minyak Iran. Masalahnya boleh masuk tapi tak boleh tahan. Last-last jadi macam Vietnam. Mula sikit, jadi perang besar bertahun-tahun. Dan satu lagi yang ramai tak tahu, Iran dah study cara perang Amerika lebih 20 tahun. Mereka tak lawan cara biasa. Mereka lawan cara yang counter US. Jadi sekarang Amerika tak boleh stop, keluar. Tak boleh menang mudah. Ini bukan perang biasa. Ini perang yang boleh ubah sistem dunia. Kalau perang ni berlarutan, ekonomi global pun boleh berubah. Korang rasa Amerika akan cari jalan keluar atau ia akan jadi macam Ukraine, lama bertahun? Follow saya lagi untuk more update strategi kewangan dan simpanan emas yang waras, praktikal dan tak ada drama.